diwujudkan dah lama dah. Pada tahun hampir 48 start dia orang perang, masuk sampai perang 6 hari, perang Yom Kippur, perang Ramadan tu dan sebagainya. Unit ni yang banyak memintas panggilan-panggilan telefon untuk dia orang salurkan maklumat kepada intelijen dia orang. Lepas tu yang ada satu lagi pendedahan dekat-dekat baru-baru ni apabila Brad Smith. Brad Smith ni Vice President kepada Microsoft. Dia bagi tahu bahawa Microsoft kini dah tarik balik penggunaan iCloud kepada pihak IDF ataupun unit 8200 ni. Apa yang unit 8200 ni buat? Dia kumpulkan dia punya cloud data. Cloud data tu milik orang Palestin. Bagaimana dia buat? Dia menggunakan teknologi melalui AI, teknologi pintar mereka lah. Pintas panggilan telefon, pintas WhatsApp, pintas chat setiap rakyat Palestin yang berada di tanah Palestin. Kalau kata chat-chat tersebut mempunyai perhubungan ataupun dalam chat tu tulis benda yang seolah-olah, sebagai contoh, katakan dia sakit ke, dia ada hubungan skandal dengan sekian-sekian ke, unit ni boleh detect, boleh kenal pasti individu tersebut, kemudian mereka akan hantar tentera ataupun intelijen jumpa mangsa tadi dan buat ugutan untuk diserap masuk sebagai tali barut. Punya jahat unit ni. Kemudian bukan itu saja, bukan kata dalam tanah Gaza ataupun dalam tanah Palestin saja yang dia orang buat projek 1 juta panggilan untuk sejam. Mereka boleh pintas 1 juta panggilan untuk dalam masa sejam. Kemudian unit ni boleh himpun sebanyak yang mungkin data luar daripada tanah Gaza, luar daripada tanah Palestin, sampai ke kita, mungkin sampai ke Ziad juga, mungkin sampai kepada page Ahmad Faizal juga, kita tak pasti, tapi mereka ada kuasa tu, mereka ada power tu. Dihimpunkan data-data ini ke dalam cloud Microsoft. Nama cloud tu adalah Azuri, Microsoft Azuri. Kemudian daripada Azuri dia orang pintaskan benda tu, rangkulkan dan rumuskan, hantar segala data raw tadi kepada unit intelijen mereka. Unit intelijen askar mereka, Mossad mereka lah, Shinbet dan sebagainya akan buat kerja melalui data-data yang mereka dapat tu. Kemudian daripada Microsoft, Brad Smith, Vice President, dia keluarkan kenyataan bahawa mereka dah tak bagi guna, mereka dah stop penggunaan ni. Kalau kita lihat bang, barangkali mungkin yang tengah komen gelak, yang tengah menghantar emoji gelak, yang tengah komen bukan-bukan tentang perjuangan sumut ni, berkemungkinan besar mereka ni datang daripada unit 8200 ni. Tetapi yang paling hina dan jijiknya, mereka tak dibayar $7,000. Itu yang penting. Dia unit 8200 ni kita boleh kata benda yang kita tak nampak. Kita akan anggap dia paling kuat. Macam contohlah kita nampak sungai yang dah keruh. Berani tak kita bubuh kaki? Confirm ada buaya. Benda yang kita tak nampak tu yang kita akan rasa macam dia ada dekat dengan kita. Jadi ada kemungkinan dia memang kuat, ada kemungkinan dia tu macam